Okey, lalu Allah Ta'ala berfirman, fabasyarnahu bighulamin halim, maka lalu kami anugerahkan kepada Nabi Ibrahim anak yang penyantun. Falamma balagha ma'ahu as-sa'i, ketika mana anak ini dah mampu tolong mak dia untuk bekerja, kita panggil dah remaja lah kot. Qala ya bunayya, yang jadi Nabi Ibrahim mai jumpa anak dia di Mekah setelah berbelas-belas tahun tu. Lalu dah jumpa, kasih sayang, peluk lah anak isteri, seronok lah apa semua kan. Dan kemudiannya dalam kegembiraan tu, tiba-tiba kata Nabi Ibrahim, 3 malam dah aku mimpi ni. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim kata, wahai anak aku yang tercinta, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, kerana mimpi para nabi itu adalah wahyu. Aku melihat dalam mimpiku bahawasanya aku ni menyembelih engkau. Apa pandangan kamu terhadap mimpi aku ini? Apa kata anak ni? Kata anak yang beriman ni, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, buatlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Tuhan kata sembelih. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Kamu akan dapati aku termasuk daripada golongan orang yang sabar. Tak apa. Kalau ini perintah Allah, kita redha. Ini satu pengorbanan luar biasa. Falamma aslama, ketika mana kedua-duanya serah pada urusan Tuhan, patuh pada perintah Tuhan, wa tallahu lil jabin, dan telah Nabi Ibrahim gulingkan Nabi Ismail itu di atas pipi dia nak sembelih ni, letak atas batu, gulingkan bagi pusing mengiri nak sembelih. Lalu dah letak ada pisau yang tajam, asah setajam-tajamnya supaya tarik tu anak dia tak terasa sakit. Sebab tu syarat nak sembelih ni mesti kena pisau tajam. Supaya jangan rasa sakit tu. Dah tarik dah tapi tak boleh nak putus. Ketika tu Tuhan berfirman, wa nadainahu ayya Ibrahim, kami seru kepada wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, engkau telah membenarkan apa mimpi yang kamu lihat. Maksudnya dah amalkan apa yang mimpi yang diperintahkan. Lalu Tuhan kata apa? Inna kadzalika najzil muhsinin, macam itulah kami uji orang-orang baik. Oh, macam tu. Oh, takut kita. Maknanya kalau kita nak jadi orang baik, ujian kita akan main macam tu. Lagi hebat lah. Lagi dahsyat lah. Kita tak boleh marah ke Tuhan sebab nak naik makam tinggi di sisi Tuhan. Macam itulah ujian dia. Inna hadha lahuwal bala'ul mubin. Tuhan sendiri tahu dan memang maha mengetahui. Tuhan kata apa? Yang ni lah adalah ujian yang cukup hebat pada Nabi Ibrahim. Ujian yang amat nyata. Wa fadainahu bi dhibhin azim, kami gantikan penyembelihan Nabi Ismail tu dengan seekor kibash, kambing biri-biri yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami tinggalkan urusan pelaksanaan ibadah korban ini kepada generasi akan datang sehingga sekarang. Salamun ala Ibrahim, sejahteralah ke atas Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami balas pada orang-orang yang buat baik. Nak buat baik ni ujian dahsyat pada Tuhan. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya beliau Nabi Ibrahim ni termasuk daripada hamba-hamba kami yang beriman.